La 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 la. Air siap. Kuih raya siap. Yes. Raya tahun ni saya ada kawan-kawan yang istimewa datang untuk beraya dengan saya. Tapi tak datang kosong, bro. Kita nak borak dengan diorang, nak tanya dengan diorang apa cerita-cerita yang boleh kita usah raya tahun ni. Barulah meriah, lain macam. Dah sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Masya Allah, my brother. Han Hakim. Selamat Hari Raya, Mak Azir Batin. Selamat Raya, Mak Azir Batin. Senang cik rumah? Senang. Rumah besar macam ni takkan? Takkan tak nampak. Tu, semua dia tu. Oi, selamat Hari Raya. Jom Han, jom kita masuk dulu. Allah. Dekor lain macam. Lain kan? Wush. Sila duduk Han. Ya Allah. Aku seorang ke? Ada lagi insya-Allah. More to come, more to come. Shooting pun aku pangcul. Datang menziarah orang raya pun aku juga yang pangcul. Sebab tu kau maintain dekat dalam industri ni. Alhamdulillah. Makan. Sedap. Allah, air. Sekejap. Alamak, ada orang datang ah. Kau tunggu Han. Kau jangan pengsan. Tunggu aku. Aku ambil tetamu jap. Siapa ni? Assalamualaikum. Taslina Karim. Ya, saya datang nak beraya. Ya, silakan. Terima kasih sudi datang ke rumah saya beraya. Ya Allah, sampai kat rumah kita Jangan tutup pintu. Ada lagi ke? Ada. Boleh masuk beraya? Silakan, ya Allah. Assalamualaikum, selamat Hari Raya semua. Silakan. Tak sangka prima donna Malaysia datang beraya ke rumah. Silakan. Wow, cantiknya rumah Nabil. Boleh tahan kan? Awak hias sendiri? Ya. Ada taste lah, ada taste. Ilah, saya lupa. Saya ada seorang lagi tetamu kat luar tadi. Ada lagi? Ada. Siapa? Han? Oi, dia sampai dululah. Ya Allah. Assalamualaikum Kak Ira. Berkaskan. Dah. Tak tahu pula diorang datang. Come on lah. Tetamu saya semua dahsyat-dahsyat. Yang penting kita dapat beraya sama-sama tahun ni. Alhamdulillah. Minumlah, makanlah. Apa nak buatlah. Ya, aku buat cuma sendiri ni. Tak apa. Silakan. Sedap kan? Kalau dah sedap tu bolehlah juga kongsi-kongsikan. Apa yang korang usah time-time raya ni? Cerita apa yang korang usah time-time raya ni? Cerita apa yang awak usah? Awak kongsikan. Ya. Minum dulu. Minum. Okey, masa raya kan, Kak suka usah The Conjuring. Cerita hantu. Tengok during raya. Dia lain macam. Kalau seorang, Kas memang takkan tengok cerita seram. Tapi sebab raya, rumah meriah, ramai orang. So taklah takut tengok cerita hantu. Ada peneman. Brilliant. Ramai peneman. Brilliant. Ni, saya nak kongsikan ni. Satu klip pasal hantu keluar beraya. Jom kita tengok. Jom. Astagfirullahalazim. Oh my. Memang tak tengoklah. Wah, patutlah dia boleh. Patut dia boleh Menarik. tengok. Bila hantu tu keluar, dia ketawa. Dia suka pula. Defense mechanism. Defense mechanism. Lepas tu dekat era sebelah tu macam tu yang berani tengok. Tapi kita tak syorkan untuk makcik-makcik. Nenek. Takut time dia keluar tu kau heart attack pula. Betul. Jadi ambil ubat jantung dululah. Ambil ubat jantung dulu. Cakap pasal lain macam ni, Kak Ira. Lauk raya biasa satu macam. Apa lauk lain macam yang Kak Ira pernah makan? Benda yang lain macam saya makan, sebenarnya saya pergi rumah kawan. Memang lapar. Kebetulan kita nakkan ketupat dengan kuah kacang. Favourite. Tapi ketupat dia habis. Alamak. Jadi kita buat apa tahu? Mi segera dengan kuah kacang.
Akak memang lain macam kak. Lain macam. Tapi memang layan okey, walaupun lain macam. Sedap Sedap. Tapi sebenarnya saya suka rendang. Yelah. Tapi rendang ni dia kalau kita makan banyak dia tinggi kolesterol. Kak, tapi time-time raya tolak tepi kolesterol. Kak, Itu je time yang kita nak hanyak. Cakap pasal kolesterol. Saya ingat lagi cerita akak. Cinta kolesterol. Ya, inilah nak ajak korang Usha cerita ni. Childhood memory. Betul. Jom kita usah sikit cinta kolesterol. Usha. Akak ni bodysuit ke ni? Bodysuit tu. Ni bodysuit tau. Bodysuit ni. Makeup ni je dah almost 4 hours. Tapi jahat. Extra-extra gelak-gelakkan akak. Itulah. Tadi. Itu nampak tu tak muat tau nak masuk. Alah, kesiannya. Comelnya akak. Dia macam saja je. The cheeks macam mana? Cheek tu latex. Dia guna latex. Comelnya akak. Comelnya. Iya, saya nak cari yang macam ni lah. Ya ke? Ya, comel macam ni. Ya Allah. Comel. Tapi saya rasa cerita ni tiap-tiap tahun kalau keluar, orang akan tengok. Sebab semua orang akan tersenyum tengok cerita tu. Betul. Memang seronok, memang best. So, tunggu apa lagi? Jom Usha. Tapi dia tanya. Apa kata kita tanya tuan rumah pula? Oh, saya? Hari Raya, awak nak recommend apa untuk kita Usha movie ni? Saya rasa tiap-tiap tahun memang saya dengan family akan tengok cerita Hindustan, Kak. Wow! Sekejap. Kabi Kushi Kabi Gam. Ya Allah! Kabi Kushi. Great minds think alike. Hindustan 3 jam. Itu je time yang semua duduk sekali 3 jam tengok ramai-ramai. Berbunga lah hati. Berbunga-bunga yang menangis. Ya. Memang best lah. Jom kita Usha. Jom kita Usha. Jom kita tengok ni. Oh, ni ikonik. Ni. Kita bayang-bayang anak dia balik. Dia sampai? Nampak? Ni. Nampak. Tu dia. Firasat seorang ibu. Ya. Rasalah rumah diorang. Nampak vibe suami. Angin tu yang saya geram tu. Saya kalau jaga makan, this is the face. Macam ni lah, sama lah. Sama. Ramai yang cakap. Tapi dahsyatlah cerita Hindustan. Raya Betul apa lah. pun, boleh layan tau. Boleh layan. Tak kira raya apa pun. Shah Rukh Khan kot. Memang. Ni dia punya pose. Dia punya wah. Feel tu. Dia memang feel. Kita pun ada lah seorang kat sini. Shah Rukh Khan. Han juga. Buat satu ekspresi cinta pandang pertama. Cinta pandang pertama. Tu tunjuk kat kamera tengok. Boleh tak terus buat? Bagi soundtrack, bagi bunyi sikit. Anjali, I love you Anjali. Cinta pertama terus I love you. Anjali. Anjali ke actually? I love you actually. Power lah. Kau memang pelakon. Nak tanya. Kalau kau boleh beraya dengan someone lah. Special. Someone big. Siapa agak-agak kau nak beraya bersama kan? Saya nak raya dengan Rock Tank. Rock Tag main JPJ? Bukan Rock Tank yang fighter tu. Oh, yang fighter. Saya pun tahu. Kenapa Rock Tank? Nak raya lah, bukan nak fight. Tak, sebab dia buat video dengan isteri dia. Dia pakai lagu Siti Nurhaliza. Orang Thailand beraya dia pakai macam kita kak. Pakai baju Melayu, bersiap dengan songkong. Dia Islam. Oh, Islam. Jadi saya nak raya dengan dia lah. Saya nak bawa dia datang ke Malaysia. Rasalah rendang-rendang kita, masakan-masakan raya kita. Dahsyat kau punya guest raya. Menang. Apa cerita yang Han nak kita orang Usha time-time raya ni? Han suka tengok cerita action time-time raya. Sebab sama-sama kita makan kan. Lepas tu kita just pasang cerita kat situ dengan cousin-cousin lelaki. So rasa gira kot. Pira sedan ke aerobag? Bukan. Suka salah bual lah Nabil. Bukan. Alah Wira yang dorang fight dekat flat tu. Ni, cerita Hairul Azrin. La ilaha illallah dah sebut dah tadi, Nabil. Akak tahu? Kita belum tengok lagi. Belum tengok. Jom kita tengok sikit. Jom Kita kita Usha. Ui. Nampak? Ni macam tengah fight nak beli lemang. Sana, ke tepi. Wow. Banggalah tengok action kita sekarang. Dahsyat lah action kita. Dahsyat. CGI ni, CGI bukanlah penat dia orang tu. Hairul Azrin. Hairul Azrin Macam dorang ni memang bergaduh real speed. Real speed. Real speed. Oh so sangat-sangat kagum lah. Ui, Allah sakit tekak. Allah Akbar, hilang halkum. Lama. Han, thank you Han. Thank you lah recommendkan kita ni.
Apalagi Usha lah sekarang. Kalau tak, kita pun tak tahu kak Baguslah. Itulah dia cerita-cerita yang telah pun dicadangkan untuk korang Usha di Astrogo dan juga Soka. Barulah meriah lain macam. So tunggu apa lagi? Jom Usha. Sambung makan. Sambung makan. Bismillah. Tafadhal.